Apujang. Annyeonghaseyo 여러분. Ramai berapa orang? Oh, ramai. Mana saya? Ini jalan mana? Ini mana? Annyeong 여러분. Kita orang kat Apujang. Ni lah, jap. Tengah shopping. Ni beli banyak gila. Mayo? Korean food. Halal ke? Seafood. Jom. Kita ada daging. Muslim friendly katanya. Boleh jom. Dia bawa kawan Malaysia tu pergi. Itu uni uni Korean. Boleh jom. Korang, kita orang nak pergi makan jap. Kan? But yeah, we are tengah sedih. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bas tak ada kat sini. Bas pergi timpak. Bukan jogging lah, timpak ya lah. Ke? Dia pergi timpak dengan Syed, Mama, Nel Jack. Diorang pergi dating kat timpak. Pergi dating tau. Pergi dating comel-comel. Bukan dekat dekat mana? Baru je cakap tadi ada lah cerita. Ni lah shoot. Diorang pergi dekat apa tadi diorang kata? Lotte timpak. Forgot lah. Berapa tu? Shopping berapa kopi? Comel tadi habis tu. 1,000 dia shopping. Tengok topi je RM1,000. Melampau-lampau tapi ada 5 lah. Okay korang dia shopping ni like very expensive. Why you so membazir, bray? Budak ni belakang skrin ni beli kasut macam tak ada dunia. Kasut dia macam kasut dia mahal tau. Cantik lah kasut aku tengok ni selesa. Aku tak ada jangan sakit kaki. Berapa pasang you beli? Kau bersama. Kau dengan aku sama 3. 2, 3. Kau apa 3? Okay, jomlah. Jom kita jalan pergi shopping. Tak apalah. Sambil kau cari, sambil kita jalan lah. Kan? Keep mota. Okay, ni adalah diorang tengah makan. Ciawa kan? Tak ni? Tempat shopping diorang best gila. Korang tahu tak kat sini kafe semua lawa sangat-sangat. Lawa bukan sikit-sikit, lawa nak mampu. Songsu kita pergi ke tak? Tapi kan kalau tak ada perfume dekat sini kita kena pergi Songsu. Omoh. Omoh Toke. Cantik ini belang-belang ni. Omoh Toke. Nak masak tak? Masuk. Boleh masak ke? Berapa Tapi ni vintage ni. Oh, lah. Oppa tu handsome, Cakap, is it this one? Okay, masak ke? Kita orang naik train lah. Kita orang tak ni. Kita orang naik train. Cuba tengok price dia berapa, Apa, yang mana? This one. How much? Tak ada harga. Hi, this one is how much for this one? 289,000 Korean. 400. 289. 289 Korean. Wow. 200 is 600 something kan? 600 lebih baju ni. Kat sini ada ni dia. Tu dah tak ada diorang kata. Tak ada beza. Oh, what? Mahalnya baju seribu. Kamsahamnida. Tutup balik nanti dia Nanti dia terkekut.
Aus gaduh dengan Bella. Tak ada mana aku nak gaduh dengan bestie. Tak sebab macam ni. Okay. Bukan Aus tak. Aku mana ada gaduh dengan Dak Bella. Kalau gaduh tak ada nak ikut. Ada korang tanya kita gaduh dengan Dak Bella pula. Kalau gaduh tak ada job sekali dah. Kalau gaduh tak ada job sekali dah. Kalau gaduh tak ada nak ikut-ikut pergi apa? Korea sekali dah. Nak lepak ke? Tapi mana-mana korang Aus ni tak ada makna aku nak gaduh dengan Dak Bella. Kita orang kan kalau tak puas hati. Weh. Nak pergi restoran tu kan? Okey, jom. Okey korang sementara okey macam ni. Aus dengan Bella, kalau kita orang ada tak puas hati apa-apa, kita orang cakap terus. Aku pula cakap lepas kan. Sambung saja. Sejak. Sambung saja. Kita orang tak ada nak cakap-cakap kat belakang gaduh-gaduh. Tak gaduh. Setiap malam selepas everything kata kita akan ada meeting. Setiap malam. Bestie, aku rasa ni tak okey lah. Bestie, aku rasa ni tak okey lah. Cuma hari ni sebab Aus memang cakap dia, boleh tak girl aku nak Bestie boleh tak aku nak timing aku shoot dengan Brian nak shopping. Sebab kita orang suka shopping. Dak Bella nak dating. Kita orang tak dating, kita nak shopping. Kita orang pula single. Terpaksa lah berjalan sendiri. Kita sendiri. Yes. Kita orang love shopping. Sana lah kalau dia suruh kau straight je lah kan. Boleh tak kita masuk ni? Sebab kena lalu. Rejuran kat farmasi tu bagus. Please lah beli. Tolonglah beli. Rejuran kat farmasi tu dia untuk hilangkan suku kau. Tak ada. Okey je. Tak adalah negatif. Soalan tu sebenarnya okey, maybe sebab orang macam orang maybe tertanya-tanya kan kenapa Aus keluar sendiri, keluar dengan Brian dia tak ikut. Sebenarnya sebab saja nak kasih Dak bestie dating. Jadi kita gaduh. Siap lah kau cakap actually kita. Nanti orang ingat kita gaduh betul. Nanti diorang ingat kita gaduh. Padahal tak gaduh pun lah. Biarlah. Kau suka mengundang gosip kan Bray? Ya. Sebab Dak Bella tu biar kita kasih dia dating dulu. Bagi dia Me time with the boyfriend, with the oppa. We time. Date time. Mama ikut Bella lah. Semalam kita orang bawa Mama tau. Semalam Mama naik train dengan kita orang berjalan-jalan tengah malam. Ada gambar nanti pasal ni. Wah, biar aku tu cakap. Apa? So aku tu cakap boyfriend ni. Lepas tu dia orang macam yelah, kau bercakap je. aku sorry lah. Straight lah so. Guys, tak tu macam bukan orang Sabah. Aus bukan orang Sabah. Panas ni cuaca kat sini panas. Ya, tak bukanlah tu sajalah korang ni. Tak ada konsep nak pakai jaket tak ada. Aku ni pakai blazer. Tapi sebaiklah blazer ni tak panas. Dia macam Malaysia je sekarang. Sekarang ni cuaca dia macam Malaysia. So kita orang punya pakaian pun simple. Tak ada jaket-jaket. Imagine jalan kat Bukit Bintang tengah petang. Macam kau jalan kat Bukit Bintang tengah panas kan. Bukanlah korang ni. Tak payahlah cakap. Itu gurau je macam Dak Bella dengan boyfriend. Gurau je tu. Tengok ni cantik tak girl? Yepo ya. Uni yepo. Cantik tak girl kan? Tak girl lah. Wow. Sini Ni temburin. Tahu. Jumpa masuk temburin. Ni. Is it this one temburin? Yes, dekat dalam ada 3. Korang jom tempat Aus beli perfume. Oh, ada mas. Where's temburin? 4th floor. Yes. Okay. 감사합니다. Meletup. Ada no vision. Dah lah ada temburin kita tanya no vision. Meletup. Kau tengok. Ni kedai padahal ni kedai ni je weh. Kedai perfume dengan kedai ni je kan. Spek mata je. Tapi design meletup.
Bapak boleh tu. Sini best weh. Betul. Ya, aku pikir kan boleh lah. Aku jujur sama. Iya, weh ada orang Indonesia Pikir juga. boleh lah, persahabat. Persahabat tadi. Indonesia. 가거든? 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 Cause we are single. Nak berkeping je semua susah juga. Takut biar nanti dok rimas. Oh my god. Okay, so now I nak shopping perfume. Ada new collection tu ni. Aku dah ada satu bau sedap Ude punya bau. Okay, this is the. Oh, ini baru. Oh, ada. Sampai cukup. Memang kot tapi bau dia dah 11 ml. Cuai tu cukup apa ni? Dia jual kotak je ni. Need this because the packaging I think. Annyeong. Dan lawa weh. Korang sorry kalau aku tak baca komen korang sebab tengah ni kan jalan-jalan tau. Ini boya. Ya. Boya juga. Body lotion. Ini boya. Oh. 60 ribu. Apa? This is okay. Macam tak ada dah aku nak beli. Tapi ni comel weh. Ni bau apa ni? Sold out? Can I try this smell? But it's sold out already, right? Yeah, we don't have bigger size, but we have small size. Oh, wow. Ni perfume ni bukan main lawa lagi. Aus dah lebih dari 6 kali datang Korea. Selalu dah datang. Sebab kampung Aus kan kat Korea. This is new one, Woody and Can I try this? Sedap dekat kan? Bau clean. Sedap weh. Ni bau bongkar. Sangat light. Tapi aku time okay. Ya, bau tu dah mulut. Sedap tak? Oh, sedapnya yang tu. Polymetal. Itu sedap weh. Tapi mahal tak? Berapa? 14 ml eh? Dia macam harga kasut. Mana ada? Tak ada. Kasut 100 lebih. Kita 45. 45 100 lebih lah ni. 100 lebih. Most popular, your best seller. Which one is Jenny? Jenny just the ambassador. This is chamomile and earth. Oh, sedapnya bau ni. Ya Allah, sumpah sedapnya bau ni. Ni kalau aku pakai dekat viewers ni, semua viewers suka aku. Orang sorry kalau tak baca sangat komen. Sebab kan tengah jalan kan. Ya, mahal gila. Ni kan saya. Ya lah pun. Tak pun. Aus tak batuk tadi terkekang sekejap. Uh, 78 dan 200 lebih. Mahal. Dia bau Jenny. Oh, Jenny. This one Jenny pakai? Jenny Blackpink. Itu yang pumpkin tu tak tahu. Betul ke Jenny pakai? Jenny kan ambassador macam. Sekejap show. Cik nak lah kamera je. Black tea and champagne. Peach. Yes,
have something stronger, but Blazer House ni colour macam pink apa panggil? Soft pink Dia pink, tak tahu pink apa, tapi dia macam asal nampak hitam dalam live ni? Pink belacan, betul, pink salmon, pink belacan macam tu. Amin. Aus doakan semua yang belum pernah pergi Korea, yang tengok live Aus ni, korang akan ada rezeki. Allah kurniakan korang rezeki untuk korang travel kat Korea nanti Amin. Sama-sama korang. Sorry kalau tergerak-gerak ke, macam abang kan tergerak ke, terkabur ke, tak layan korang punya komen. Tak maaf sangat, tak perasan kadang-kadang. Tak beli pun. Aus nak beli non-brand non-fiction. You guys can take photo dekat outside juga. Panasnya, InsyaAllah. Tapi tengok atas tu pun lawa Padahal tu atas tu tau, atas rooftop. Tak, bau perfume ni lagi sedap. Siap je kan, perfume ni lagi sedap. Hai orang JDT, orang Johor kan. Beli ke weh? Kau macam nak beli tak tahu. Dia tak strong enough for me to. Weh ni bau aku. Dia macam ni bau. Dia tak draw. Dia tak strong tapi bau dia sedap, Mama. Sedap gila bau dia. Korang dia tak bau terakhir, dia clean. This smells like a church. Bau? Macam bau purple lain. Bau? Ini macam kau pakai tak bau pun, aku rasa. Shoot single tak? Shoot, orang kata shoot single tak? Single. Shoot single guys, shoot single. PM. Tengah musim panas, betul. Dia macam cuaca dia macam dekat Malaysia sekarang ni. Duit Korea lagi mahal. YB tak single. Ya, shoot handsome man. Nail dengan Jack pergi teman dorang. Aus tak single, tapi super single. Super single dah terlampau lama single sampai aku dah tak, sampai rasa dah tak nak bercinta. Beli ke Syuk? Terima kasih sebab suka dengar suara saya yang sengau. Tahu tak, memanglah bukan jodoh kat Korea. Orang Korea ingat Aus orang Korea. Orang Korea ni kalau Aus datang Korea, diorang ingat Aus diorang punya lokal. Dengan Aus diorang akan cakap Korea. Dengan orang lain diorang cakap English geram aku. Thank you. Tahu tak, Aus yang kalau pergi Korea kan, mesti orang cakap Korea dengan Aus. Bila dengan orang lain cakap English. Tapi kan sebenarnya tengah lapar. Aus lapar ni, cuma Syuk Kadir dengan Brai kaki shopping weh, kalah perempuan. Diorang ni kalah perempuan kaki shopping. Ni kalau nak shopping bergejam-gejam, kau tengok
bukan selalu datang Korea. Betul juga. Bukannya kita selalu datang Korea. Ala-ala datang sini, kita habiskan masa untuk shopping. Kerja macam lembu sudah. Kerja macam lembu, so kenalah shopping masa kan. This one? Is it? This one. Kerja apa? Penat Kerja apa? Kerja apa? Macam kena ban je nanti. They understand. Oh, ni nak tengok ke? Tak payahlah Syuk. Kita masa kat KL pun ada. Takut tak? Korang kena cakap supaya brand bawa kita orang lagi. Supaya bas ada lagi banyak konten tak pada ni. Kalau korang nak konten pun ni Turun lagi. Launch. Dia suruh beli aku. kita orang terduduk dalam lift lama pula. Dia punya link. Yang penting aku lapar. Sebab semua tadi tidur, semua kekal. Nak kejut bukan main susah lagi mas. Yang paling tertidur, yang tidur lama ni lah. Ni si Bray. Okay. Dan gua orang Cina. 감사합니다. Dia makan kan? Sini kan, just straight right. Just stay with me. Kita orang tak cukup kucing ke? Okay. Siapa tanya Span? Kita dapat kucing. Naim. 나는 사랑하지 않아도 돼. Aku orang 그대 사랑은 다 kami so kita Betul, tak cukup haus kan. Kalau pergi Korea selalunya haus pergi. Kalau seorang-seorang pun 12 hari, 2 minggu. Ni rushing gila ni. Sebab tu kita orang berpecah. kami so kita orang akan photoshoot music video lagu Jeng Jeng lagu Jeng. jeng jeng jeng. Kami sing kita akan ada muzik video lagu untuk Jeng Jeng Jeng. Shooting dekat Paris. Jeng Jeng Jeng. Tak apa ke kita bagi tahu diorang kita nak pergi Paris semua. Brian komen cakap je kau orang. Mati ais ni pun biasa je lah tapi kan. Lagu apa korang tak dengar lagi ke? Korang tak tahu lagi. Aigo. Sedapnya. Ni apa Ni apa Zara? Macam Zara tapi bukan Zara. Lagu dia macam ni lah. Lagu tu macam ni. Tengok lagi lah. Sekejap. Dia tak lekai dah kepala. Memendam. Itu je.
Tapi tak boleh. Lagu tu best nak mampus. Macam lagu Korea. Lagu Korea kan. There. Annyeong 여러분. Dia macam berkisahkan cinta pandang pertama. Ayo. Itu je clue dia. Dia apa? Clue dia? Berkisahkan cinta pandang pertama. Itu saja clue dia. Yang lain korang tak boleh tahu dah tahu. Itu sajalah. Love at first sight. Ada macam tu. Bapak panas ya. Jangan sampai aku pakai singlet je kat sini. Panas koi. Kita kena cross. Mana dia punya makanan tu? Kena cross. Weh, aku macam ni macam apa tau? Macam kau tahu kat tengah hari kat Padang kat Malaysia. Macam tu panas dia. Ya Allah, panas dia. Masya Allah. Kawan. Ada kepala dah. Lepas tu dia asal pakai coat. Aku pula pakai blazer. Tapi tak panas blazer ni. It's just nice bro. Panas dia matahari. Matahari yang panas. The feeling tak panas. The feeling tak panas. Matahari yang panas. Malaysia kat dalam panas. Kat luar panas. Betul, kat sini mostly orang banyak jalan kaki. Diorang mostly akan guna apa panggil? Ni. Akan guna public transport. Sini Grab pun tak ada. Sini Grab pun tak ada. Sini taxi dia pun. Tapi seronok sebab shopping dengan orang yang suka shopping, faham tak? Cak Aus, Bright Shoot yang kita orang suka membeli. Seronok. Si Bella suka shopping teruk. Tapi kat shopping juga tak. Tapi kat sini dia terpaksa. She kat sini kena healthy. Wanita. Dia terpaksa mengikut. Kami nak pergi makan ni, lapar. Belok ke? Mana? Tengok. Dia dah sampai sini. Yelah kot. Betul ke weh? Betul. Weh, macam jauh je tempat kau bawa ni. 10 minit je cakap. Yang lagi 10 minit ni? Tak. Dia tempat makan apa tu? Makanan Korea. Recommended dari TikTok. Uni from Seoul tu memang dia selalu halal. Bukan halal, dia tak ada. Dia macam Muslim friendly, faham tak? Seafood je. Terima kasih sebab suka tengok kita orang. Kita orang ni orang yang biasa je. Tapi atas sokongan korang ni, Alhamdulillah. Thank you so much. Banyak sangat orang yang macam baik-baik dengan kita orang. Thank you korang. We love you guys so much. 사랑해. 여러분 사랑해. Cantik jalan kan, macam cerita Korea drama. Jalan dia bersih. Mana ini sekolah bersih weh. Mana ada kat sini, mana ada sampah. Kau nampak? Orang ni orang yang orang kata. Tapi satu je, nak cari tong sampah. Nak cari tong sampah bukan main susah lah. Ya Allah, geram. Sekolah. Ni sekolah. Macam dalam movie tu. Sekolah yang bila Syukadi masuk, Syukadi akan dibuli oleh budak-budak Korea. Rafiq akan dibuli. Rafiq akan menjadi mangsa kalau dia masuk sekolah Korea. Dia macam cerita K-drama tu, Rafiq akan dibuli. Yang bully ni adalah Adam Sufi.
Ada Sefi akan bully Nafi. Jahat dah Adam. Kalau drama lah. Abang Nan, ya Allah Abang Nan. Tak berasa Abang Nan masuk live house. Pi, tengok kafe ni. Ya Allah, cantiknya. Mana ni? Tak gambar kat sini boleh? Tak gambar cak kat sini. Mana gambar? Mana ke? Mana? Cari apa makan lah. Lagi makan dulu. Okey, makan dulu. Ada balik. Seram lah tak berani marah aku. Aneh. Okey, nanti kita orang live balik lah. Ada aku sudah bawa. Nanti kita orang live balik Sekejap lagi tak makan tu aku buat live balik. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.